Temu ni sebenarnya sangatlah gembira kalau korang berjaya pregnant. Macam baru ni kan ada kisah pasangan suami isteri ni datang jumpa Dr. Mo bawa baby fertility tau. Baby ni Allah Ta'ala comel perempuan. Dulu susah nak dapatkan baby yang comel perempuan ni, dengan sejarah gugur banyak kali, 3 kali gugur. Asal lekat je senang gugur. Tapi Alhamdulillah lah, dia orang ni dah ada anak pertama dah. Anak pertama pun dah besar, dah sekolah, dah pandai minta adik. 2 tahun lepas macam tu berjaya pregnant. Tetapi pregnant sampai 9 bulan dan kandungan tu meninggal lah sebelum lahirkan, meninggal dalam perut. So tak apalah, mereka ni kuat lah. Mereka kuat, baby dah keluar tu mereka usaha lagi. Usaha tak lekat-lekat tau. Tahun lebih usaha tak lekat-lekat. So dia ikhtiar dengan Dr. Mu lah. So memang pasangan suami isteri ni sama-sama minum susu ni, Mama Tubi dengan Papa Tubi, jumpa Dr. Mu, kita sembang-sembang, share tips apa yang perlu buat, kita scan semua kan. Alhamdulillah dengan izin Allah berapa bulan je mereka berjaya pregnant tau. Betul sangat berjaya pregnant tu. Bila pregnant tu Dr. Mu rasa macam ya Allah, ya Tuhanku, Allah bagi rezeki. So Allah nak bagi mereka ni usaha je. So bila pregnant tu mereka risau lah sebab senang gugur sebelum ni kan. So daripada awal sampai lah melahirkan memang setiap bulan mereka akan jumpa Dr. Mu, kita jaga, ada nampak lah pendarahan kat situ, tapi kita jaga elok, ambil rawatan semua, Dr. Mu bagi tips semua sampai kena cuti bulan-bulan, buat kuat rahim lah, injection lah kan. So Alhamdulillah 9 bulan ni jadi okey, buat detail scan semua okey dan berjaya dah melahirkan, masya-Allah. Memang selalu sangat jumpa Dr. Mu rasa macam ialah kita jumpa setiap bulan kan, dia jadi rasa rindu macam dah bersalin ke dulu kan. So dah bersalin dah Alhamdulillah. Sebab nak bawa baby baru berapa bulan datang sunat kan. Ya Allah, best gila lah korang. So setiap daripada kita ni sebenarnya ada cerita lah. Cumanya untuk nak dapat cerita berjaya dapat zuriat tu, so korang kena usaha lah. Macam mana Puan Suzila dengan suami ni, Suzila Hani dengan suami dia usaha. Rupanya Allah tunjukkan jalannya dekat situ. Yang penting jangan give up, teruskan usaha. Untuk korang yang nak TTC dengan Dr. Mu, korang dapatkan susu fertility Mama Tubi dengan Papa Tubi kan, ataupun korang boleh jumpa terus dengan Dr. Mu untuk Dr. Mu guide satu persatu. Percayalah, kalau korang buat betul-betul, insya-Allah depan rezeki korang pula. Love.